pagi. Hari ini 14 hari bulan 2 2026. OCBC Bank Malaysia curi, tipu dan picak amanah di mahkamah. Jual saya 42 tanah hak milik Gelan. Tidak ada masuk audit akaun. Baca Facebook Heng Yao Li. Minta YAB, Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara, Peguam Negara, SPRM, Ketua Setiausaha Negara tidak buat kerja minta tindakan. Salah guna kuasa minta tindakan. Sumbangan kepada masyarakat dan negara kita. Sudah cukup masa, sudah 26 tahun, sudah kekal OCBC curi, tipu dan picak amanah. Kasih malu Malaysia ini OCBC Bank tidak mau settle. Minta YB tindakan segala. Sikit terima kasih.